Cara mana kau nak masuk dalam syurga? Ada ulama yang ambil daripada asal hadis-hadis Nabi, dia kata golongan manusia ahli syurga yang mana hidup sekarang ni atas dunia tak payah kali nak tengok. Perangai sifat-sifat ahli syurga di antaranya sifat perangai ahli syurga ialah muka dia wahai senyum kat orang. Muka dia wahai senyum. Makna kata muka tak masih, muka tak cetung. Ni kalau berjumpa dengan orang cetung, bunyi muka, boleh ikat, boleh jeruk mulut. Mana sifat perangai ahli syurga atas dunia ni, dia senyum muka manis. Ni perangai ahli syurga. Jangan senyum sorang kata gila demo. Jumpa dengan orang senyum lah. Makna kata muka bila orang tengok dia kok, orang tak kriak hati. Kadang-kadang kok tengok muka dia serabut hati tengok. Allah, jap cetung semua. Itu sifat ahli neraka. Sifat ahli syurga ialah orang yang senantiasa muka yang manis. Walau dak keadaan dia susah ke, dia senang ke, tetap muka dia tak berubah. Kita balik manusia, kalau senang senyum, muka kalau senang, kalau lah boleh duit pitih ke, senyum lah kita ni. Boleh kerja sedap, senyum lah kita ni. Tapi kalau duit tak ada, cetung. Tak boleh. Sifat ahli syurga di antaranya, wajah muka dia manis, senyum, sama ada keadaan dia susah atau keadaan dia senang. Supaya ayuh ikut. Tu. Dan di antara sifat ahli syurga di atas dunia, lidah dia basah dengan zikrullah. Lidah dia sebut nama Allah. Lidah dia duduk kecek benda yang baik-baik. Tu orang panggil ahli syurga. Yang ketiganya, perangai sifat bagi ahli syurga, hati dia senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. Hati dia takut kepada Allah Ta'ala, selalu nak buat taat kepada Allah Ta'ala. Perangai manusia ahli syurga di atas dunia lagi ialah sifat boroh. Dia suka beri kat orang tak bakhil. Kerana Rasulullah ayat dah, barang siapa yang bakhil maka dia jauh dengan manusia dan dekat dia dengan neraka. Bagi orang yang boroh ialah dia dekat dengan manusia dan juga dia dekat dengan syurga, jauh daripada api neraka. Tu. Lepas tu lagi ke apa? Hidup dia ni perangai ahli syurga, dia tak menyusahkan hidup orang lain. Tak menyusahkan hidup orang lain. Kalau ada kakak ni dalam kampung, susah habis dalam kampung. Merah kena tamak, kena ikat, kena kurung, apa curi dia. Palu tanah pisau nak pagar molek. Ropok dia habis. Kalau kita motong, getah kok, terak kok, kena simpan molek. Dia dia. Susah orang hidup kalau ada dia. Ni perangai ahli neraka. Mana kalau ahli syurga, hidup dia tak menyusahkan orang lain. Kalau duduk rumah berdekek, rumah jujur, hak berepek rumah sewa tu. Kalau duduk dengan dia kok Allah bosan lah pasal gedung lagu. Nyusah ke orang. Jadi berganggu ke orang dak lagu tu. Ahli syurga bukan lagu tu. Dan perangai sifat ahli syurga pula di antaranya ialah dia ni pula tak menyakiti orang. Tak wi orang sakit hati dengan sahabat dia. Akhir sekali perangai bagi ahli syurga ialah orang yang mempunyai sifat-sifat yang baik dalam hati dia. Tak ada sifat deki kat orang, tak ada sifat sombong, tak ada sifat takabur. Semua sifat-sifat mazmumah, sifat hak tak molek tak ada dalam hati perut pedaria, maka inilah tanah ahli syurga. Tu tanah ahli syurga tu. Maka ingatlah kepada kita semua, kata syurga, kata Rasulullah, al-jannatu lil muttaqin. Syurga Allah Taala buat cedek ke siapa? Syurga tu buat untuk siapa? Ialah Nabi katanya untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Syurga hak tu buat tu cedek kepada orang yang takut kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, walau kana abadan habasyian, walaupun dia adalah hamba yang paling hina kulit hitam sekalipun. Walaupun orang ni kulit hitam, walaupun orang ni huduh, bakal tak molek, duduk keadaan yang fakir miskin, hina sekali dipandangi manusia, tapi kalau dia muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, maka syurga hak tu buat cedek dia. Wan naru, dan bermula api neraka tu, wal iyazabillah. Dia buat cedek untuk siapa? Lil asi, bagi orang deraka kepada Allah, bagi orang buat maksiat kepada Allah, walau kana sayyidan qurasyian, walaupun dia bakal Said dan juga bakal bangsa Quraisy sekalipun. Ingat? Pihak kata walaupun keturunan comel, walaupun dia tu bangsa comel, orang panggil kalulah bangsa yang paling mulia sekali, bangsa Quraisy. Bahasa Nabi kita orang Arab yang banyak kabilah, maka kabilah yang paling mulia sekali kabilah Quraisy. Maka walaupun dia bakal Quraisy sekalipun, tapi kalau dia berdosa dengan Tuhan, kalau dia buat maksiat ke Tuhan, maka neraka Tuhan tiada untuk dia.